Hai pelajar-pelajar semua, selamat datang ke Edukaji. Nama saya adalah Walter. Saya seorang pakar kimia dan juga seorang ahli saintis di Universiti Malaya. Pada sesi ini kita akan berbincang mengenai soalan percubaan kimia ya, untuk tahun 2023. Hai, selamat kembali balik pelajar-pelajar sekalian. Untuk sesi ini kita akan berbincang mengenai kertas percubaan kimia daripada Kelantan ya. Yang ini ada tulis Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM Cawangan Kelantan. So ini adalah kertas percubaan negeri Kelantan yang baru sahaja baru-baru ini telah diadakan. So bagi sesi ini kita akan berbincang kertas satu ya yang mempunyai alokasi 1 jam uh, 15 minit. So jom kita tengok kertas ni. So untuk soalan nombor satu, antara berikut yang manakah adalah unsur? So unsur ini terdiri daripada satu jenis zarah sahaja ataupun sejenis atom. Uh, Kalau kita bandingkan dengan keempat-empat ini, amonia adalah NH3. Maknanya dalam amonia ini ada dua jenis unsur, iaitu nitrogen dengan hidrogen. Maka A bukanlah jawapannya. Naftalin adalah C10H8. Dan ini juga mempunyai dua jenis unsur, iaitu karbon dan hidrogen. Maka ini bukanlah unsur juga. Untuk butanol adalah C4H9OH. Okey, di sini ada tiga jenis unsur, iaitu karbon, hidrogen dengan oksigen. Maka ini bukanlah unsur juga. Tetapi untuk oksigen adalah O2. Oksigen terdiri pada satu sahaja jenis atom. Oleh demikian, kita berkatalah dia adalah jawapannya sebab oksigen adalah sejenis unsur. Untuk soalan kedua, apakah nama bagi kumpulan satu jadual berkala unsur? Untuk kumpulan satu, mereka ni adalah sejenis kumpulan yang terdiri daripada logam-logam yang bersifat alkali. Oleh itu, untuk kumpulan satu, terdapat nama yang khas yang diberikan kepada mereka, iaitu logam alkali lah. Untuk logam alkali bumi, ini adalah untuk kumpulan dua. Yang ini kumpulan satu. Halogen dibagikan kepada kumpulan 17 dan gas adi dibagikan pada kumpulan 18. Oleh demikian, jawapan untuk soalan nombor 2 adalah logam alkali. Untuk nombor 3, antara berikut yang manakah merupakan polimer sintetik? Polimer sintetik adalah polimer yang dihasilkan dalam makmal dan bukan semula jadilah. So yang anda tengok ni ada tiga jenis. Ada satu yang glukosa dengan getah ni adalah semula jadi. Jika kedua-dua ni semula jadi, maka dia bukan polimer sintetik. So untuk polimer sintetik adalah satu sahaja, iaitu nylon. Oleh itu, untuk jawapan nombor 3 ini adalah A lah. Soalan nombor 4, apakah barang yang terhasil apabila etanol terbakar dalam oksigen berlebihan? Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, etanol adalah sejenis alkohol dan alkohol ni hanya menjalankan pembakaran yang lengkap. Oleh demikian, dua jenis produk sahaja yang boleh terhasil daripada pembakaran etanol, iaitu karbon dioksida dan air. Maka jawapan untuk soalan 4 adalah C. Yang lain tak boleh ya, sebab untuk A dan B ada karbon monoksida. Karbon monoksida ni terhasil hanya daripada pembakaran yang tidak lengkap. Tetapi untuk semua jenis alkohol, alkohol hanya boleh menjalankan pembakaran yang lengkap. Oleh demikian, A dan B tidak boleh menjadi jawapan untuk soalan nombor 4.
untuk soalan nombor 5, darjah 1 menunjukkan susunan zarah dalam sesuatu alloy. Dalam alloy ini ada dua jenis unsur iaitu ferrum dengan karbon. So untuk alloy yang mempunyai unsur ferrum ni biasanya kita panggil dia sebagai keluli lah. Okey. Tapi ada dua jenis keluli. Ada keluli yang nirkarat iaitu stainless steel dan keluli yang berasaskan karbon. Yang kita tunjuk kat sini ada karbon. Kalau ada atom karbon dalam darjah ini maknanya tak adalah tidak boleh jadilah keluli nirkarat sebab nirkarat ni untuk menghasilkan keluli nirkarat kita memerlukan ferrum serta dua lagi jenis logam iaitu kromium dan juga nikel. Jika tak ada kromium dengan nikel, tidaklah boleh menghasilkan keluli nirkarat. Oleh itu, yang ini adalah uh, keluli karbon. Maka jawapannya adalah A lah. Baik. Untuk soalan nombor 6, darjah 2 menunjukkan bagaimana satu ikatan kimia terbentuk. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, yang ni adalah tindak balas antara air dengan ion hidrogen. Dan apa yang terhasil adalah ion hydroxonium. So, yang ni ion hydroxonium. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, untuk menjadikan sesuatu ikatan jenis covalent dative yang ni, salah satu daripada atom tu mesti ada cengkerang elektron yang tiada elektron dalam tu. Dan satu lagi yang atom yang hendak mengkongsi elektron kepada hidrogen yang tidak mempunyai cengkerang elektron mestilah mempunyai sepasang elektron yang belum lagi dikongsikan. Kalau tengok kedua-dua hidrogen yang berlainan kat sini dengan kat sini, kedua-dua hidrogen telah berkongsi satu elektron kepada oksigen kan? Tetapi untuk hidrogen yang ni, oksigen terus berkongsi dua elektron kepada hidrogen tersebut. Maka demikian, yang ni kita telah kata hidrogen telah membentuk sejenis ikatan covalent dative yang berlainan dengan hidrogen yang ini dengan yang ini. Untuk soalan ini, soalan bertanya, antara pernyataan berikut yang manakah paling tepat mendefinisikan ikatan kimia yang ditunjukkan dalam darjah 2? Untuk menjelaskan apa yang telah berlaku dalam proses formasi ion hydroxonium ini, B adalah yang paling sesuai. Jawapan B adalah paling sesuai, di mana B berkata ikatan terbentuk adalah ikatan kovalent yang mana sepasang elektron yang dikongsikan berasal dari satu atom sahaja. Okey. So yang satu atom sahaja ni adalah oksigen lah yang telah saya tunjuk tadi. Baik. Untuk soalan nombor 7, darjah 3 menunjukkan sampel ubat yang dibekalkan oleh doktor kepada Encik Ahmad. Dalam plastik yang dibagikan dengan ubat ni perlu dihabiskan. Itulah yang dituliskan dalam paket tersebut. Berdasarkan arahan yang diberikan kepada sampul ubat, apakah jenis ubat yang diberikan kepada Encik Ahmad? Untuk pengetahuan adik-adik semua, ubat yang perlu dihabiskan adalah satu jenis sahaja. Ya? Ubat yang ni yang perlu dihabiskan adalah satu jenis sahaja, iaitu ubat antibiotik. Setiap ubat yang diberikan, sebagai contoh paracetamol ataupun antihistamin, semua jenis ubat tidak perlu dihabiskan. Ubat yang perlu dimakan tu adalah untuk apabila sakit sahaja. Tetapi untuk antibiotik ataupun antimikrob, adik-adik semua perlu habiskan ubat ini ya. Kalau tidak nanti
bakteria-bakteria ataupun kuman dapat menghasilkan sejenis kerintangan terhadap ubat tersebut. Oleh demikian, untuk soalan nombor 7 ni, jawapan dia adalah antimikrob. Walaupun antibiotik adalah ubat yang perlu dinyatakan, tapi antibiotik adalah sejenis ubat antimikrob. So, untuk situasi ini, antimikrob adalah paling sesuai sebagai jawapan. Baik, untuk soalan 8, antara bahan berikut yang manakah cecair pada 100 darjah Celsius? Kalian nak tahu bahan mana yang dapat menjadi cecair pada 100 darjah Celsius? Kita perlu tengok takat lebur dia dengan takat didih dia. Kalau takat lebur kurang daripada 100 dan takat didih dia adalah lebih daripada 100, maka bahan tersebut adalah cecair. Dalam semua pilihan jawapan yang ada, cuma ada satu sahaja di mana takat lebur dia adalah kurang daripada 100 dan takat didih dia adalah lebih daripada 55. Sorry, lebih daripada 100. Jawapan dia adalah B lah. Yang lain semua tak dapat memenuhi syarat yang telah dibagikan. Untuk soalan nombor 9, antara berikut yang manakah asid lemah? Asid lemah adalah jenis asid yang hanya boleh menghasilkan kepekatan hidrogen ion yang lebih rendah daripada asid yang kuat. Antara semua yang dibagikan itu A, B, C, D, hanya asid ethanoik sahaja yang boleh menjadi asid lemah, sebab yang lain adalah asid seperti asid nitrik, asid sulfurik dan asid hidroklorik. Ketiga-tiga tersebut adalah asid yang kuat. Hanya ethanoic acid sahaja yang adalah asid yang lemah. Maka untuk 9, jawapan dia adalah B. Baik, untuk nombor 10, Raja 4 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mencari formula empirik bagi satu oksida logam. Untuk pengetahuan adik-adik semua, eksperimen yang ni tidak menggunakan magnesium sebagai contoh. Dia guna satu jenis oksida logam di mana mereka menggunakan gas hidrogen untuk mengambil oksigen daripada oksida logam tersebut. Bahan Y adalah sebenarnya hidrogen dan X adalah sejenis logam. Di mana logam akan, yang ni asid sebenarnya. Baik. Untuk soalan nombor 10, Raja 4 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mencari formula empirik bagi satu oksida logam. Dalam raja ini, adik-adik boleh tengok sebenarnya. Baik. Untuk soalan nombor 10, Raja 4 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mencari formula empirik bagi satu oksida logam. Dalam raja ini, kita boleh tengok ada dua jenis bahan Y dan bahan X. Untuk mencari formula empirik, yang ni adalah oksida logam yang dikatakan tadi. Dan untuk mencari formula empirik, kita kena mendapatkan jisim oksigen sahaja. Untuk mendapatkan jisim oksigen, kita menggunakan gas hidrogen untuk mengambil alih oksigen tersebut daripada logam. So, untuk menghasilkan hydrogen gas atau gas hidrogen, bahan X adalah sejenis asid yang boleh bertindak balas dengan bahan Y yang sepatutnya menjadi sesuatu logam lah. Hanya tidak balas antara logam dengan asid sahaja yang boleh menghasilkan gas hidrogen. Dan gas hidrogen ni kemudiannya akan bergabung dengan oksigen daripada logam tersebut
untuk menjadikan bahan Z iaitu air. Oleh demikian, jawapan yang paling sesuai adalah B, di mana zinc adalah sejenis logam. Kita ada asid hidroklorik dengan air yang terhasil daripada tindak balas tersebut. Soalan nombor 11. Hidrokarbon tidak tepu boleh ditukarkan kepada hidrokarbon tepu melalui tindak balas penambahan hidrogen dengan menggunakan bahan X sebagai mangkin. Mangkin ni adalah katalis ya, untuk mempercepatkan tindak balas tersebut lah. So dalam tindak balas penambahan dalam mana-mana alkin, kita menggunakan nikel ataupun platinum sebagai mangkin dalam tindak balas tersebut. So dalam empat-empat pilihan yang diberikan, hanya satu je yang betul. Jawapannya adalah A, nikel. Baik, untuk 12, sifat fizik manakah yang sama bagi unsur-unsur kumpulan 17 jadual berkala unsur? So, yang ni kita akan cari karakteristik unsur-unsur kumpulan 17 yang sesuai untuk semua jenis unsur yang terdapat dalam kumpulan ini. Warna-warna dalam unsur-unsur kumpulan 17 adalah tidak sama, sebab fluorin adalah warna kuning, klorin adalah warna kuning hijau dan sebagainya. So warna yang ditunjukkan untuk setiap unsur dalam kumpulan 7 adalah tidak sama, maka A tidak boleh jadikan jawapan. Saiz atom dalam kumpulan 17 pun tidak sama, sebab kalau kita tengok ke bawah kumpulan 17, kesemua atom yang ada tidak sama saiz, disebabkan oleh bilangan cengkerang elektron yang tidak sama. Maka B juga adalah salah. Untuk C, tidak mengkonduksi arus elektrik. Ini adalah benar untuk semua unsur 17. Kenapa? Sebab kesemua unsur-unsur kumpulan 17 terdiri daripada molekul. F2, Cl2, Br2 dan I2. Semua unsur yang dinyatakan adalah molekul yang tidak dapat mengkonduksikan arus elektrik. So jawapan C adalah benar. Dan walaupun unsur-unsur dalam kumpulan 17 boleh bertindak balas dengan natrium ataupun sodium, tetapi mereka menunjukkan kadar tindak balas yang berlainan. So untuk jawapan D tidak sesuai lah untuk semua jenis unsur yang terdapat dalam kumpulan 17. Maka untuk C sahaja yang betul. Untuk soalan nombor 13, jadual 1 menunjukkan maklumat bagi isotop atau atom magnesium. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, isotop adalah atom daripada unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama, tapi tidak mempunyai nombor neutron yang sama. Nombor neutron dia berlainan. Oleh sebab tu, kesemua isotop daripada unsur yang sama tidak mempunyai jisim yang sama, jisim relatif. Untuk mendapatkan X dalam jadual ni, kita perlu untuk menggunakan formula yang ini, iaitu kita perlu mendarab dulu. Kita perlu mendarab jisim relatif untuk isotop yang pertama. Kita darab dengan kelimpahan semula jadi, iaitu 79%, tambah dengan X. X adalah nombor yang perlu kita cari. Dengan kelimpahan semula jadi ini adalah 11. Kemudian untuk magnesium 25, jisim relatif dia adalah 25, dan kelimpahan kesemula jadi itu adalah 10. So darabkan semua dahulu.
Lepas tu tambahkan nombor yang ada pada sini, sini dengan sini. Selepas tu bagi dengan 100. Sebab kelimpahan semula jadi kalau kamu semua tambah semua ni dapatlah 100. Kemudiannya kita dapat nombor 24. Kenapa 24? Sebab dalam soalan ni mereka telah bagikan jisim atom relatif untuk magnesium adalah 24. Maka kalau kita kalau kita kira guna kalkulator, kesemua-semua ni mestilah berjumlah dengan 24. Selepas mengira untuk X, dapatlah X adalah 23.09. Tetapi dalam jawapan tak ada 23.09. Yang paling dekat adalah 23.1. Maka jawapan untuk soalan nombor 13 adalah boy. Untuk 14, antara berikut yang manakah merupakan ejen penurunan? Biasanya ejen penurunan adalah sejenis bahan yang boleh menjalankan proses oksidasi. Dalam semua bahan kimia yang diberikan dalam pilihan A, B, C, D, hanya kalium bromida sahaja yang boleh berfungsi sebagai ejen penurunan sebab uh, bahan ni boleh menjadi bahan ni dia boleh menjalankan proses pengoksidaan. Oleh itu, kita boleh menjadikan dia sebagai ejen penurunan. Yang lain untuk A, B dan donkey, mereka tidak boleh menjalankan proses peroksidaan ataupun oksidasi. Hanya C saja boleh. Maka C menjadi ejen penurunan. Untuk soalan nombor 15, pernyataan yang manakah betul tentang tidak balas endotermik? So untuk tidak balas endotermik, sepatutnya suhu persekitaran akan menurun. Kalau ada termometer yang diletakkan dalam sesuatu tidak balas, kita akan nampak suhu termometer akan menurun. So kalau nak padankan dengan pernyataan ini, kita perlu tengok jawapan yang sepadan dengan endotermik. Maka hanya A sajalah yang mempunyai pernyataan yang boleh dipadankan dengan tindak balas endotermik, iaitu haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan adalah lebih rendah berbanding dengan haba yang diserap semasa pemecahan ikatan. Yang ini boleh dibuktikan dengan energy profile diagram yang akan saya lukiskan. Biasanya untuk tindak balas endotermik, rupa bentuk graf tersebut adalah sebegini. Di mana kalau kita ada bahan yang bertindak balas seperti A and B dan produk yang dihasilkan adalah C and D, yang ini adalah tenaga. Paras tenaga untuk reaktan adalah lebih rendah daripada produk yang dihasilkan. Maka kalau jika tengokkan kalau untuk A dan B untuk bertindak balas, ikatan dalam A and B perlu dipecahkan terlebih dahulu. Biasanya kalau A dengan B bertindak balas, A dengan B me, um, perlu memecahkan ikatan mereka dahulu, barulah boleh menghasilkan C dan D. Kalau jumlah tenaga yang digunakan untuk memecahkan ikatan adalah lebih tinggi daripada tenaga yang dibebaskan semasa penghasilan C dan D, maka tindak balas tersebut akan menghasilkan tindak balas endotermik, di mana suhu persekitaran akan menurun sebab lebih banyak haba yang diserap berbanding dengan yang dilepaskan. Baik, untuk soalan nombor 16, kenyataan manakah yang benar mengenai ejen pengoksidaan?
Biasanya kalau ada ejen pengoksidaan, mereka akan menjalankan proses penurunan. Dan sebenarnya dalam soalan ni ada dua jenis jawapan. B dengan C pun boleh dijadikan jawapan. Untuk ejen pengoksidaan yang menjalankan penurunan, biasanya kalau ada sesuatu bahan yang menjalankan penurunan, mereka akan menurunkan nombor pengoksidaan mereka. Disebabkan itu, B adalah betul lah sebenarnya. Tapi C juga betul sebab biasanya kalau sesuatu bahan tu mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih positif, mereka lebih cenderung untuk menerima elektron. Jika mereka lebih cenderung pada menerima elektron tersebut, maka mereka lebih senanglah untuk menjalankan proses penurunan. Oleh demikian, saya berasa ada dua jenis jawapan yang boleh digunakan, iaitu B dan C. Untuk A adalah salah sebab kalau sesuatu bahan tersebut ingin menjalankan proses penurunan, maka mereka lebih sesuai untuk menerima elektron. Tetapi untuk A menyatakan bahawa uh, sesuatu bahan tersebut lebih cenderung kepada melepaskan elektron, maka yang pernyataan ini adalah lebih sesuai untuk sesuatu bahan yang ingin menjalankan proses pengoksidaan. Maka jawapan untuk nombor 16 adalah B atau C. Kedua-dua adalah betul. Baik, untuk soalan nombor 17, Raja 5 menunjukkan pemerhatian satu eksperimen yang telah dijalankan oleh seorang pelajar dalam makmal. Pelajar tersebut telah mencampurkan dua jenis larutan, iaitu larutan kalium iodida dengan larutan plumbum 2 nitrat. Apabila kedua-dua larutan ini dicampurkan sekali, mereka akan menghasilkan satu jenis garam yang tak larut dengan satu garam yang terlarut. So, garam yang tidak boleh dilarutkan dalam air adalah sepatutnya uh, plumbum iodida. Saya akan bagi equation dia. So, yang ini adalah K2I campur dengan PB NO32. Sorry, salah. Dan lepas itu ada PBI2 dengan 2 KNO3. So, bahan yang tidak boleh dilarutkan dalam air adalah plumbum iodida. Yang boleh dilarutkan dalam air adalah kalium nitrat. So, berdasarkan Raja 4, pernyataan manakah yang paling tepat untuk menerangkan eksperimen tersebut secara kualitatif dan kuantitatif? So, yang kuantitatif dan kualitatif apa bezanya adalah yang kualitatif yang kualitatif kita akan menjelaskan apa yang bertindak balas dan apakah produk yang terhasil. Kedua-dua reaktan dia adalah uh, kalium iodida dengan plumbum nitrat. Lepas tu, produk yang dihasilkan adalah plumbum iodida dengan kalium nitrat. Tetapi, kalau kita bandingkan dengan bilangan mol yang dihasilkan, 2 mol kalium iodida telah bertindak balas dengan 1 mol plumbum nitrat dan telah menghasilkan 1 mol plumbum iodida dan 2 mol kalium nitrat. Pernyataan yang selaras dengan apa yang saya telah jelaskan adalah B, iaitu 1 mol larutan plumbum 2 nitrat telah bertindak balas dengan 2 mol larutan kalium iodida yang menghasilkan 1 mol mendakan plumbum iodida dan 2 mol larutan kalium nitrat. So, mendakan ni adalah insoluble precipitate lah yang telah dihasilkan akibat daripada tindak balas kedua-dua larutan tersebut.
Untuk soalan 18, Raja 6 menunjukkan susunan elektron bagi atom-atom S, T, U dan V, di mana kesemua atom yang ditunjukkan dalam diagram dalam raja ini adalah tidak sama. Okey, mereka terdiri daripada unsur yang berlainan. Dalam soalan ni, mereka tanya pasangan unsur-unsur manakah yang membentuk sesuatu sebatian yang boleh menyalakan mentol dalam keadaan aqueous. So, untuk sesuatu sebatian yang boleh menyalakan mentol dalam keadaan aqueous ini, bahan tersebut hendaklah mempunyai keupayaan untuk uh, membenarkan arus elektrik untuk berkonduksi ke dalam itu. So, hanya sebatian ionik sahaja yang boleh mempunyai keupayaan tersebut. Oleh demikian, jawapan yang paling sesuai adalah donkey, iaitu U dan V. Ini disebabkan V adalah daripada kumpulan 17 dan U adalah daripada kumpulan 1. Dan jika kamu tengok dalam raja ini, kita dapat lihat bahawa atom U mempunyai satu elektron yang boleh dilepaskan kepada V dan V boleh menerima satu elektron tersebut. Kemudian kedua-dua dapat menjadi atom yang stabil kerana telah mempunyai bilangan elektron yang penuh dalam cengkerang elektron yang terakhir. Disebabkan itu, kedua-dua ini akan menjadi dua jenis ion. U akan menjadi ion yang positif dan V akan menjadi ion yang negatif. Kedua-dua ini boleh bergabung untuk menjadikan apa itu? Sebatian ionik yang mempunyai ikatan ionik. Dalam bahan yang mempunyai ikatan ionik, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang boleh mengkonduksikan elektrik, dan sebatian ataupun larutan tersebut adalah larutan aqueous yang dinyatakan dalam soalan ini. Oleh itu, untuk 18, jawapan dia adalah donkey. Untuk soalan nombor 19, Raja 7 menunjukkan satu pemerhatian apabila cengkerang kerang dimasukkan ke dalam bikar yang mengandungi asid etanoik. Biasanya kalau cengkerang kerang ada kalsium karbonat. Dan jika ditindak balas dengan asid, ya, akan menghasilkan gas karbon dioksida. Maka gelembung gas X yang dinyatakan dalam derajat ini adalah sebenarnya gas karbon dioksida. Jawapannya adalah C. Baik, untuk soalan nombor 20, jadual 2 menunjukkan masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm3 gas hidrogen apabila zinc bertindak balas dengan beberapa jenis asid yang berbeza. Kita ada 3 jenis asid dalam jadual ni, asid Y, asid X dengan asid W. Kalau jika dibandingkan, masa yang diambil yang paling rendah adalah antara zinc dengan asid X, ya. Tindak balas antara zinc dengan asid X hanya mengambil masa 30 saat untuk selesai. Dan yang kedua adalah 40, iaitu antara zinc dengan asid Y. Dan yang paling lama diambilkan adalah antara zinc dengan asid W yang mengambil masa 60 saat. Dalam soalan ini, berdasarkan jara 2, susun kekuatan asid-asid yang digunakan dalam tertib menaik. Tertib menaik maknanya daripada yang paling rendah sekali, iaitu asid yang paling lemah kepada asid yang paling kuat. Kadar tindak balas untuk dalam jadual ni, zinc dengan asid X adalah yang paling kuat ataupun yang paling tinggi. Dan kedua adalah
antara zinc dengan asid Y, dan last sekali adalah antara zinc dengan asid W. So jawapan yang perlu diberikan adalah daripada W yang paling rendah sekali, iaitu paling lemah, berikutan dengan itu adalah Y, dan last sekali adalah Z. Z adalah paling W adalah paling lemah dan X adalah paling kuat. Sebab kadar tindak balas untuk X adalah paling tinggi lah. So jawapan dia adalah A. Bagi soalan nombor 21, berikut adalah persamaan termokimia bagi pembakaran buten 1-ol. Berapakah nilai bahan api bagi buten 1-ol? Untuk mengira nilai bahan api ini, kita perlu mengetahui berapa mol alkohol tersebut yang telah terbakar. So biasanya kalau kita tengok ada persamaan termokimia ni, mereka telah bagi nilai delta H, iaitu 2675. Dalam nilai ini, apa yang dimaksudkan adalah untuk 1 mol butanol yang telah terbakar, 2675 kilojoule tenaga telah dihasilkan dan dilepaskan kepada persekitaran. Tetapi yang ini untuk 1 mol. Kan? 1 mol bersamaan dengan 2675 kilojoules. Tetapi kita tengok berapa butanol yang telah terbakar. So kalau kita tengok dalam soalan ni, kita dapat perhatikan bahawa jisim butanol yang dibagikan berdasarkan pengiraan ni adalah 74 gram per mol sahaja. So kalau kita nak tahu untuk 1 gram butanol yang terbakar, kita perlu menggunakan formula ini, iaitu 2675 kilojoules dibagikan kepada 74. Sebab dalam 1 mol jisim dia adalah 74 gram, betul tak? Kalau ada 74 gram dalam 1 mol, kita nak tahu dalam 1 gram tu berapa jumlah tenaga yang dilepaskan. Yang hasil kiraan yang ni adalah untuk 1 mol. 1 mol itu adalah 74 gram. Tapi kita nak tahu untuk 1 gram berapa tenaga dihasilkan. Oleh itu, kita menggunakan 2675 dibagikan pada 74, dapatlah tenaga dilepaskan untuk 1 gram sahaja, iaitu 36.15 kilojoules. Oleh itu, jawapannya adalah A. Untuk nombor 22, kaca soda kapur ditambahkan dengan bahan X dalam pembuatannya supaya menjadi kaca yang lebih tahan haba yang tinggi dan lengai secara kimia. Apakah bahan X? So, terdapat 4 jenis kaca yang telah dipelajari daripada topik bab 8 dalam tingkatan 4 ya. Dan yang paling tahan haba adalah jenis kaca borosilikat. Dan dalam kaca borosilikat terdapatnya boron oksida lah. Maka X adalah sepatutnya boron oksida, iaitu C. Untuk soalan nombor 23, Ain cuba mencampurkan minyak zaitun dengan air sebagai bahan asas penyediaan kosmetik menggunakan bahan semula jadi. Pelajar 8 menunjukkan air dan minyak zaitun tidak bercampur dengan sebati. Biasanya air dengan minyak tak dapat bercampur lah. Mereka akan menjadi dua jenis layer yang tidak dapat terlarut. So kalau terdapat melarut dalam air, kita boleh meletakkan sejenis bahan yang boleh menarik kedua-dua lapisan tersebut menjadi satu.
Dan antara kesemua yang bahan yang dibagi dalam ABCD ni, hanya satu sahaja yang boleh menjadi bahan yang sesuai untuk mencampurkan kedua-dua bahan tersebut menjadikan satu lapisan sahaja. And jawapan dia adalah A, lecithin. Untuk 24, darjah 9 menunjukkan bagaimana minyak boleh menukarkan kepada margarin. Biasanya minyak dengan lemak adalah berlainan. Minyak biasanya datang daripada uh, tumbuh-tumbuhan, tetapi untuk lemak yang menjadi pepejal tu daripada uh, haiwan lah biasanya. So nak jadikan minyak daripada cecair kepada pepejal, kita perlu menjalankan satu jenis tindak balas yang dipanggil sebagai addition reaction. Yang addition reaction tersebut perlu menggunakan hidrogen sebagai bahan asas dan juga mangkin yang dinamakan sebagai nikel ataupun platinum untuk menjadikan proses tindak balas tersebut sempurna. Dan proses X ini boleh dikatakan sebagai hydrogenation ataupun penghidrogenan, dan bahan yang asas seperti yang dikatakan tadi adalah gas hidrogen yang perlukan uh, dengan menggunakan mangkin nikel sebagai satu bahan yang dapat mempercepatkan proses tersebut. So untuk soalan ni adalah A. Untuk soalan nombor 25, antara larutan yang berikut yang manakah mempunyai bilangan ion hidrogen yang sama seperti 50 cm3 asid sulfurik 0.1 mol per dm cube. Untuk bahan yang diberikan, kita perlu terutamanya mengira kepekatan ion hidrogen terlebih dahulu untuk mendapatkan kepekatan ion hidrogen ataupun bilangan mol hidrogen ions yang terdapat dalam larutan tersebut. Kita perlu menggunakan formula yang pertama, iaitu MV dibagikan kepada 1000. M adalah molarity ataupun kepekatan larutan, dan V adalah isi padu larutan tersebut. So yang dibagikan adalah 50 cm3 dan yang di sini diberikan 0.1 mol dm3. So kalau menggunakan formula tersebut, kita dah mendapati bahawa uh, kepekatan ion hidrogen adalah 0.005. Tetapi dalam asid sulfurik, setiap molekul asid sulfurik yang menjadi ion, mereka dapat menghasilkan 2 kali ganda ion hidrogen. Oleh sebab itu, 0.005 ni perlu diterapkan dengan 2 dahulu untuk mendapatkan bilangan mol ion hidrogen yang sebenar, disebabkan oleh asid diprotik ya, H2SO4. Dan kita dapati bahawa kepekatan ataupun bilangan mol sebenar ion hidrogen dalam asid sulfurik adalah sebenarnya 0.01 mol. Dalam soalan ni, mereka ingin tahu antara semua larutan yang dibagikan dalam 1 hingga 4, asid yang mana mempunyai bilangan mol hidrogen ion yang sama. Kalau lepas menggunakan teknik yang sama untuk mengirakan bilangan mol untuk ion hidrogen, kita dapati bahawa hanya 3 dengan 4 sahaja yang mempunyai bilangan mol ion hidrogen yang sama dengan L6 sulfurik yang diberikan. Maka jawapan untuk soalan nombor 25 adalah donkey. Untuk nombor 26, darjah 10 menunjukkan aras tenaga bagi suatu tindak balas penyesaran.
Yang ini adalah tindak balas exothermic melalui energy profile diagram yang dibagikan tu. Okey. Kalau kita tengok darjat aras tenaga, kita dapat tengok bahawa um, paras tenaga untuk bahan yang bertindak balas adalah lebih tinggi daripada produk yang dihasilkan. Oleh itu, ini adalah disifatkan sebagai satu tindak balas exothermic. Yang kedua, kita dapat lihat delta H adalah negatif. Jika nilai delta H adalah negatif, maka tindak balas ni adalah bersifat exothermic, iaitu mengeluarkan haba kepada persekitaran. Antara berikut yang manakah benar tentang maklumat yang dapat diperolehi daripada raja aras tenaga tersebut. So tadi kita dah ceritakan pasal aras tenaga ni. Kita dapati bahawa tindak balas ni adalah bersifat exothermic. Maka nombor satu adalah betul. Kedua, suhu menurun selepas tindak balas adalah tidak betul sebab uh, tadi saya dah ceritakan bahawa untuk tindak balas jenis exothermic, suhu persekitaran akan meningkat. Bacaan termometer akan meningkat juga. Maka nombor dua adalah salah. Nombor tiga, bekas campuran tindak balas semakin panas. Yang ini betul. Sebab kalau haba dilepaskan daripada tindak balas tersebut, maka kalau kamu menyentuh bikar ataupun bekas yang di mana tindak balas tersebut telah berlaku, kamu akan merasakan bikar tersebut ataupun bekas tersebut adalah panas sebab suhu telah meningkat. Untuk nombor empat, haba diserap lebih banyak daripada pembentukan ikatan baru. Ini adalah salah sebab kalau haba diserap lebih banyak daripada yang dilepaskan, maka suhu akan menurun. Tetapi yang kita tahu daripada raja aras tenaga ni, itu adalah tidak benar. So jawapan adalah 1 dan 3. B. Untuk soalan nombor 27, Raja 11 menunjukkan cekera brake yang diperbuat daripada seramik termaju. Yang ini adalah jenis brake yang terdapat dalam semua kereta dan yang paling banyak digunalah. Antara berikut, sifat mereka yang paling sesuai dengan kegunaan cekera brake tersebut. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, semasa kami memandu dan menekan brake, uh, bahagian yang ni yang mempunyai brake pad akan bergeser dengan cekera brake tersebut. Jika terdapat daya geseran, makanya haba akan terhasil. Untuk menggunakan brake, untuk menggunakan bahan sesuai untuk brake, kita perlu sesuatu bahan yang dapat tahan kejutan terma sebab ia akan meningkatkan haba ataupun ia akan menjadikan brake tersebut panas. Kalau ini adalah satu jenis bahan yang tidak boleh tahan kejutan terma, maka benda tersebut akan pecah dan tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan brake lah. Oleh itu, antara semua jawapan diberikan, hanya donkey saja, iaitu tahan kejutan terma adalah sesuai untuk jadikan jawapan. Untuk soalan nombor 28, Raja 12 menunjukkan tindak balas antara natrium dengan gas klorin. Semasa natrium tindak balas dengan gas klorin, terdapat pembakaran yang sangat reaktif. Kemudian, selepas pembakaran tersebut, apa yang terhasil adalah sejenis oksida logam. Dan oksida logam ini adalah berwarna putih. Dalam soalan ini, mereka mengatakan bahawa terdapat 0.1 mol serbuk putih yang telah terhasil. Berapakah isi padu gas klorin yang telah digunakan dalam tindak balas tersebut? Untuk mencari jawapan tersebut, kita perlu menulis persamaan untuk tindak balas ini.
dalam persamaan tersebut dapat tengoklah equation dia, 2 natrium telah bertindak balas dengan 1 mol gas klorin dan 2 mol natrium klorida telah terhasil. Kalau bandingkan dengan nilai yang telah dibagikan oleh soalan tersebut, disebabkan 1 mol klorin dapat menghasilkan 2 mol natrium klorida, maka nisbah yang perlu dibandingkan adalah 2:1. Tapi kita tak ada 2:1. Kita ada hanya 0.1 dengan 0.05. 0.1 ni telah dibagikan oleh soalan tadi lah. So since nisbah dia adalah 2 sama dengan 1, kita ada 0.1, maka 0.05 lah klorin kita ada. Dan kemudiannya kalau nak carikan isi padu klorin yang terhasil yang telah digunakan, kita perlu menggunakan 0.05 mol ni darabkan dengan 24 desimeter cube. Sebab 24 ni datang daripada soalan yang telah bagikan lah, 24 dm cube per mol. So selepas darab 0.05, isi padu klorin adalah 1.2 dm cube, iaitu C. Untuk darjah 13, soalan nombor 29, darjah 13 menunjukkan formula struktur bahan X yang digunakan dalam racun serangga. Sebatian bahan X ni adalah sejenis alkina bromida. Dan bahan ni adalah sebenarnya etina bromida. Etina bromida yang telah dihasilkan. Antara berikut yang manakah ciri-ciri bahan X? So untuk digunakan sebagai racun serangga, biasanya para pesawah padi mereka akan menggunakan sejenis spray yang dapat menyembur racun serangga tersebut ke atas tumbuh-tumbuhan lah. Tidak mereka juga boleh menggunakan racun tersebut bukan untuk padi saja, tapi untuk tanaman yang lain juga. Tapi perlu disemburkan ke atas tanaman tersebut. Untuk menggunakan alat penyemburan ni, ciri-ciri bahan X mestilah mudah meruap. Sebab kalau cecair tersebut adalah likat sangat dan tidak meruap, tidak bolehlah disemburkan ke atas tanaman-tanaman tersebut. Oleh itu, ciri-ciri bahan X ni yang juga merupakan sejenis sebatian kovalen, sebatian kovalen, maka bahan X ni perlulah mempunyai ciri-ciri sebatian kovalen. Dan jika dibandingkan dengan B dan C, kita tahu bahawa semua sebatian kovalen, kebanyakan daripada sebatian kovalen tidak larut dalam air. Dan juga mempunyai takat lebur yang rendah disebabkan oleh ikatan van der Waals. Oleh itu, untuk soalan nombor 29, yang paling sesuai adalah mudah meruap, iaitu A. Soalan 30 adalah mengenai pengkaratan besi. Darjah 14 menunjukkan pemerhatian kepada eksperimen untuk mengkaji kesan logam Q dan logam R ke atas pengaratan besi. Untuk mengkaji pengaratan besi, biasanya kita letak paku besi yang tulen ke dalam air. Sebab untuk proses pengaratan untuk berlaku, kita memerlukan air dengan oksigen. Oksigen yang kita ada adalah daripada udara lah, persekitaran. Untuk bahagian ni, kita juga telah meletakkan agar-agar. Agar-agar ni dia ada air dalam tu. Dan juga sedikit larutan kalium hexacyanopherat 3 dengan sedikit indikator phenolphthalein.
Dan jika terdapat pengaratan, terdapatlah tompok biru terhasil. So, kita kena tengok sebab dalam rajah ni, kita boleh tengok paku besi tersebut dililitkan dengan logam Q dan juga logo logam R. Jika logam Q adalah lebih reaktif daripada paku besi tersebut, maka logam Q akan tidak membenarkan paku besi tersebut untuk berkarat. Tetapi sekiranya sesuatu logam yang dililitkan paku besi tersebut adalah sejenis paku yang kurang reaktif daripada paku besi, maka paku tersebut akan berkarat. So jika kita tengok hasil eksperimen ini, kita nampak tompok biru dalam set 1 tapi tak ada tompok biru dalam set 2. Maknanya dalam set 1 pengaratan telah berlaku. Tetapi dalam set 2 tak ada pengaratan. Disebabkan tak ada tompok biru lah. Maknanya logam Q adalah kurang reaktif ataupun lebih kurang elektropositifnya dan tidak dapat melindungi paku besi daripada berkarat. Tetapi logam R telah melindungi paku besi daripada proses pengaratan. So dalam soalan ni mereka tanya antara berikut yang manakah penandaan yang benar? So yang paling sesuai adalah B sebab tadi saya ceritakan bahawa logam Q sepatutnya adalah sejenis logam yang kurang reaktif daripada paku besi, iaitu ferrum. Dan logam Q adalah argentum. Argentum ni adalah salah satu unsur yang paling tidak reaktif antara semua logam yang ada dalam jadual berkala unsur. Tapi zinc adalah sejenis logam yang lebih reaktif ataupun lebih elektropositif. Maka zinc adalah lebih reaktif daripada paku besi tersebutlah ataupun ferrum. Jika zinc melilit di sekitar paku besi tersebut, maka ia boleh berlindung paku besi tersebut daripada pengaratan. Yang lain semua adalah tidak benar, hanya B saja yang benar. Soalan nombor 31, permukaan kuali menggoreng disaluti teflon agar tidak melekat. Teflon merupakan polimer yang dikenali sebagai politetrafluoroetina. Rajah 15 menunjukkan permukaan kuali yang disaluti dengan teflon. Teflon ni dikenali sebagai satu salutan anti-stick atau non-stick yang dipanggilkan dalam bahasa Inggeris yang tidak membenarkan makanan untuk melekat semasa menggoreng ataupun memanaskan makanan tersebut. Dan hanya satu saja yang kita dapat nampak seperti nama teflon, iaitu tetrafluoroetina. Maka jawapannya adalah donkey lah. Bahan yang digunakan untuk teflon adalah tetrafluoroetina. Untuk soalan nombor 32, jadual 3 menunjukkan jumlah isi padu gas oksigen dikumpulkan dalam tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Biasanya kalau hidrogen peroksida dibiarkan atas meja, ia akan mengurai untuk menghasilkan gas oksigen dan air. So dalam eksperimen ni, isi padu oksigen telah dikumpulkan dan masa yang diambil untuk mengumpul gas tersebut telah direkodkan dalam jadual tersebut. Masa untuk tindak balas tamat adalah 180 saat dan isi padu maksimum oksigen dapat dihasilkan adalah 50.
cm cube. Berapakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua? Kalau nak dapatkan kadar tindak balas purata dalam minit kedua, kita akan kira uh, kadar tindak balas minit kedua menolak minit ke satu. Dia bukan untuk keseluruhan, tapi untuk minit kedua saja. So untuk mendapatkan jawapan tersebut, kena adalah kadar tindak balas untuk minit kedua ditolakkan dengan minit ke satu. Untuk mengira tersebut, kita kena gunakan um, isi padu gas daripada minit kedua tolak minit ke satu, dan juga masa yang diambil untuk minit kedua tolak minit ke satu. Sebab tu kita ada 42.5 tolak dengan 27.5 dibagikan pada 60, iaitu 120 didak dengan 60 lah. So dapatlah jawapan dia, which is 0.25 cm cube per second. Jawapan dia adalah donkey. Untuk soalan nombor 33, 4 gram serbuk cengkerang ditambahkan kepada larutan 200 cm3 asid sulfurik yang mempunyai kepekatan 1 mol per dm3. Selepas 4 minit didapati 0.8 gram cengkerang tertinggal sebagai baki. So sekarang mereka tanya berapakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas tersebut. Okay, so sekarang kita kena cari balik jisim serbuk cengkerang yang telah bertindak balas. So kita ambil 4.0 gram dan kita menolak 0.8 gram yang tidak bertindak balas tersebut, dan kita mendapati bahawa jisim yang telah bertindak balas adalah 3.2 gram sahaja. Dan disebabkan tindak balas ni mengambil masa sebanyak 4 minit seperti yang tertekan dalam soalan, maka kita untuk mengira kadar tindak balas kita menggunakan 3.2 gram dan dibagikan pada 4 minit. Oleh demikian kita dapatkan nilai kadar tindak balas 0.8 gram untuk setiap minit. Jawapan dia adalah C. Untuk soalan nombor 34 ni dia susah sikit. Kita kena mencari nilai-nilai yang tersembunyi dahulu, barulah boleh cari jawapan yang sebenar. Raja 16 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk tidak balas peneutralan antara asid P dengan larutan natrium hidroksida. So kalau tengok soalan ni, yang dibagikan adalah 25 cm3 larutan NaOH dan pH yang dibagikan adalah 14. Mereka tak bagi kepekatan larutan natrium dioksida. Mereka bagi pH. So untuk mendapatkan kepekatan yang sebenar dalam mol per dm3, kita perlu menggunakan formula untuk mendapatkan pH dahulu. Sebab tu step nombor 1 adalah untuk mencari kepekatan natrium hidroksida daripada pengiraan pH. So pH yang dibagikan adalah 14. Dan untuk mendapatkan kepekatan ion hidroksida, kita perlu menggunakan POH plus pH dapat 14. So kalau POH adalah 14 tolak 14, kosong. Kalau kita guna log balik, sebab sepatutnya formula yang perlu digunakan adalah POH negative log kepekatan ion yang kita panggil sebagai X lah. So kalau dibandingkan dengan sini, sebab negative log X ni dia bagi kosong, dia jadi kosong. Kalau guna kalkulator untuk tekan, X bersamaan dengan 1 lepas pengiraan lah. So since X adalah 1, maka kepekatan hidroksida, ion hidroksida
sebenarnya adalah 1 mol per dm cube. Sekarang selepas mengira kepekatan ion hidroksida yang sedia ada, kita boleh menukarkan pH 14 ni kepada kepekatan yang sebenar, iaitu 1,0 mol per dm cube. Nah, step yang kedua adalah untuk mencari bilangan mol ion hidroksida yang ada dalam larutan tersebut selepas menggunakan formula MV dibagikan dengan 1000, kita mendapati bahawa bilangan mol ion hidroksida adalah 0,025. Dan selepas mendapatkan bilangan tersebut, kita dapatlah mencari jawapan kita orang dalam ABCD yang dibagikan. So untuk satu proses peneutralan yang lengkap, bilangan ion hidrogen yang perlulah bersama dengan 0,025 mol. Untuk mendapatkan bilangan yang sama, kita perlu menggunakan formula yang ni. Iaitu untuk mengirakan bilangan mol, kita gunakan formula MV over 1000. So selepas menggunakan formula tersebut untuk mencari bilangan mol untuk setiap bahan yang disenaraikan dalam ABCD dengan menggunakan nilai isi padu dengan kepekatan, kita mendapati bahawa hanya D, iaitu 25 cm3 asid natrik dengan kepekatan 1,0 mol per dm cube sahaja yang mempunyai bilangan mol yang sama dengan bilangan mol ion hidroksida dalam larutan dalam kelalang tersebut. So jawapan dia adalah Donkey. Untuk soalan 35, Raja 70 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu tindak balas kimia yang melibatkan sebatian karbon. Dalam gambar yang ditunjukkan, sebenarnya ini adalah satu setup untuk eksperimen uh, penghidratan. Ya, penghidratan iaitu untuk mengambil keluar air daripada suatu alkohol untuk remove alkohol daripada untuk remove air daripada alkohol. Sebab tu proses ni bagikan sebagai dehydration reaction. So untuk menjalankan proses penghidratan, baik, untuk soalan 35, Raja 70 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu tindak balas kimia yang melibatkan sebatian karbon. Dalam rajah tersebut, kita dapat melihat satu setup untuk eksperimen untuk mengeluarkan air daripada alkohol ya sebenarnya. So X sepatutnya adalah sejenis alkohol. Kita panggil etanol lah senang. So biasanya etanol. So dalam X ni adalah etanol dan sepatutnya dalam tengah-tengah ni ada serpihan porselin yang perlu dipanaskan terlebih dahulu. Sebab etanol ni dia sejenis alkohol yang meruap, maka mereka akan menghasilkan gas etanol lah. Okay? Etanol yang berupa gas dan ia akan melalui serpihan porselin ni dan air akan dikeluarkan daripada etanol tersebut. Dan apa yang akan terhasil di Y adalah gas etina. Sepatutnya lah untuk gas etina. Maka untuk soalan ini
untuk mendapatkan jawapan yang sebenar, apakah X dan Y dan persamaan kimia, jawapan dia adalah donkey. Iaitu X adalah ethanol, uh, dan gas Y yang dihasilkan adalah etina, dan persamaan untuk tindak balas tersebut adalah C2, C2H5OH, untuk mendapatkan etina iaitu C2H4 dan H2O. Untuk soalan nombor 36, Rajah 18 menunjukkan catapai bagi peratusan komposisi bagi satu jenis asid organik. Kita perlu menggunakan nilai yang dibagikan dalam peratus dan mengirakan formula empirik terlebih dahulu. Sebab tu step nombor 1 saya telah bagi kat sini. Kita perlu menggunakan um, kita perlu mengira uh, formula empirik daripada data yang dibagikan. Disebabkan soalan ni diorang bagi dalam rupa bentuk peratus dan bukannya dalam jisim, kita boleh mengandaikan kita ada 100 gram sebatian organik. Katakanlah kita ada 100 gram sebatian organik, kita boleh bertukar peratus tersebut menjadikan jisim. Sebab dalam 100 peratus, kalau ada 100 gram, peratus tersebut boleh ditukarkan kepada jisim. So untuk pengiraan asid, formula empirik, boleh je guna jadual yang telah saya bagi ni sebagai reference. So kita asingkan karbon daripada hidrogen dan oksigen. Data yang perlu dihasilkan yang pertama adalah jisim ketiga-tiga unsur tersebut. So kita telah menukarkan peratus kepada jisim, iaitu 32% karbon kepada 32 gram. Untuk hidrogen kita telah menukarkan 4% hidrogen kepada 4 gram, dan untuk oksigen 64% menjadi 64 gram. Dan bilangan mol kita menggunakan formula, iaitu jisim dibagikan kepada jisim relatif ataupun jisim molar, dan kita mendapati bahawa ketiga-tiga unsur tersebut mempunyai mol 2.67 untuk karbon, 4 untuk hidrogen dan 4 untuk oksigen. Dan untuk mendapatkan formula empirik, kita perlu tahu nisbah unsur-unsur tersebut, dan disebabkan terdapat perpuluhan dalam nilai tersebut, kita perlu dibagikan kepada nilai yang paling kecil antara ketiga-tiga nilai yang dia dapatkan. So nilai yang terkecil adalah 2.67. So semua nombor yang ada di sini dan di sini, kita akan dibahagikan kepada nombor yang paling kecil, iaitu 2.67. Dan selepas itu, kita mendapat perpuluhan lagi, nombor perpuluhan. So untuk mendapatkan nombor lebih cantik, kita akan mendarabkan ke semua nombor-nombor tersebut dengan 2 untuk menghilangkan perpuluhan 5 yang ini. So akhirnya dapatlah 2, 3 dan 3 sebagai nombor cantik lah. So lepas mendapatkan nombor tersebut, kita dapat membentuk formula empirik untuk sebatian organik tersebut, iaitu C2H3O3. Tapi dalam soalan, mereka nak formula molekul, iaitu formula yang sebenarnya, bukan empirik, sebab empirik dia macam dah simplified, kan? So untuk mendapatkan formula molekul, kita perlu ke step yang ketiga. Memandangkan soalan ini telah bagi jisim molar sebenar asid organik, iaitu 150 gram per mol. Kita boleh bandingkan jisim 150 ni dengan jisim relatif formula empirik untuk kompaun tersebut. So selepas pengiraan jisim relatif untuk formula empirik, dapati bahawa
jisim relatif tersebut adalah 75. Menggunakan 150 dan dibandingkan dengan 75, lepas bahagi itu dapat 2 kali ganda. Maknanya uh, formula molekul tersebut mempunyai jisim relatif yang 2 kali ganda daripada jisim relatif untuk formula empirik. Dan step yang terakhir adalah untuk mendapatkan formula molekul sebenar. Memandangkan um, jisim formula molekul adalah 2 kali ganda daripada formula empirik, maka bilangan atom yang ada dalam molekul tersebut adalah 2 kali ganda. Maknanya terdapat 2 kali ganda karbon, 2 kali ganda hidrogen dan 2 kali ganda oksigen. So, formula molekul yang sebenar adalah C4H6O6, iaitu C. Untuk soalan nombor 37, Rajah 19 menunjukkan formula struktur bagi sebatian P. Ini menunjukkan sejenis ester yang telah dihasilkan daripada tidak balas antara alkohol dengan asid karboksilik. Biasanya untuk menghasilkan ester tersebut, kita perlu menjalankan tindak balas esterification, di mana untuk belah sini kita mempunyai C double bond to O kan. Yang ini menunjukkan bahagian daripada asid organik ataupun asid karboksilik. Yang bahagian kedua yang sebelah kanan pula adalah sebenarnya daripada alkohol. So untuk menghasilkan sebatian ester tersebut, kita perlu tengok soalan dia nak kita dapatkan alkohol yang digunakan dalam penilaian sebatian P, iaitu ester yang inilah. So alkohol yang digunakan dalam sebatian P adalah butanol. Kenapa? Sebab yang sebelah kanan kita dapat lihat terdapat 4 bilangan karbon. Terdapat 4 atom karbon. Oleh demikian, jawapannya butanol. Sebab metanol adalah C1, etanol adalah C2, propanol adalah C3 dan butanol adalah C4. Memandangkan terdapat 4 bilangan karbon dalam satu molekul tersebut, maka alkohol yang digunakan untuk menghasilkan sebatian P adalah butanol. Dan untuk asid yang digunakan terdapat 3 bilangan karbon, maka asid yang digunakan adalah asid propanoid. Soalan nombor 38, jadual 4 menunjukkan perbandingan 2 tindak balas peneutralan antara asid HX dan alkali Y. Apakah nilai P? So yang ni kita hendak mencari suhu peningkatan daripada 30 darjah Celsius kepada yang pertama adalah 36,8. Ini menunjukkan satu jenis tindak balas exothermic yang telah menaikkan suhu larutan tersebut dalam kedua-dua larutan yang telah dicampurkan tadi. So, kalau boleh kita dapat tengok dalam jadual ni, kita mendapati bahawa isi padu kedua-dua larutan iaitu asid dengan alkali adalah 50-50. Maknanya tak berubah lah. Yang berubah adalah kepekatan asid dan kepekatan alkali. Kalau kepekatan alkali dan asid bertukar, kita dapat lihat yang set kedua kan. Yang ni set satu, yang ni set kedua. Dalam set kedua, kepekatan asid dan alkali Y
telah meningkat 2 kali ganda. Maknanya kalau kita nak mendapatkan nilai nilai suhu yang terakhir mestilah lebih tinggi daripada 36,8, ya. Suhu yang meningkat untuk P mestilah lebih tinggi daripada 36,8. Kenapa? Sebab terdapat 2 kali ganda kepekatan alkohol dan kepekatan alkali dan asid. So maknanya kalau ada 2 kali ganda kepekatan asid, terdapatlah 2 kali ganda ion hidrogen dan 2 kali ganda ion hidroksida. Maka apabila kedua-dua ni campur sekali, terdapatlah 2 kali ganda air yang terhasil. Oleh itu, haba yang dilepaskan mesti lebih tinggi. Dan jika haba yang dilepaskan adalah lebih tinggi, maka suhu akhir akan meningkat dengan lebih mendadak. Oleh itu, jawapan paling sesuai yang lebih tinggi daripada 36,8 adalah hanya satu sahaja, iaitu 43,6. Donkey. Untuk soalan 39, jadual 5 menunjukkan maklumat tentang 3 set eksperimen menggunakan X gram serbuk zinc dengan asid sulfurik berlebihan yang mempunyai kepekatan Y mol per dm cube. Setiap set eksperimen menggunakan isi padu asid sulfurik yang berbeza dan ditambahkan air pada isi padu yang berlainan. Set 1 terdapat 100, kedua ada 400 dan 3 ada 100. Ini adalah isi padu asid sulfurik, ya. Saya rasa dalam cm cube sama jugalah. Dan isi padu air untuk set 1 adalah 300, set kedua adalah kosong dan set ketiga adalah 300. Yang ni kita tengok dalam set 1 dan 2 tak ada pemangkin. Ada pemangkin, tetapi yang ketiga tak ada pemangkin. Berdasarkan jadual 5, graf manakah yang menunjukkan lengkung yang betul bagi setiap set eksperimen? Kalau kita tengok dalam jadual ni, kita dapat tengok dahulu kadar tindak balas, ya. Kita dapat bandingkan kadar tindak balas yang berlainan. Saya rasa yang kadar tindak balas yang paling rendah antara ketiga-tiga set tersebut adalah set ketiga. This is the last. Yang ni kadar tindak balas yang paling rendah. Sebab tak ada pemangkin. Tak ada mangkin, ya. Kalau tak ada mangkin, tak ada catalyst, maknanya kadar tindak balas akan menurun. Dan juga kalau dibandingkan dengan set 1 dan 3 ni, walaupun isi padu kedua-dua asid dengan air adalah sama, tetapi yang set 1 ada mangkin. Maknanya kadar tindak balas 1 adalah lebih tinggi daripada 3. So experiment 1 is greater than 3. Kalau yang kedua tu, kita tengok isi padu asid adalah 400. Tak ada air yang letak dalam tu, maknanya kepekatan asid adalah sangat tinggi, lebih tinggi daripada set 1 dengan set 3. Dan bukan itu sahaja, tapi ada mangkin. There's a catalyst. So kalau ada mangkin dan juga kepekatan asid yang tinggi, makanya kadar tindak balas set kedua adalah tertinggi antara ketiga-tiga. So, kadar tindak balas set kedua adalah tertinggi, yang kedua adalah set 1 dan diikuti dengan set 3. So, maknanya kalau kita dapat tengok graf yang dibagikan, sepatutnya adalah graf B lah yang paling tepat untuk menjelaskan situasi ketiga-tiga set eksperimen tersebut, kan? Sebab tadi kita nampak yang set ketiga adalah paling rendah disebabkan oleh tiada mangkin dan kepekatan yang paling rendah berbanding dengan kedua. Dan antara set 1 dan 2, kepekatan asid untuk set 2 adalah paling tinggi
berbanding dengan 1. So gradient yang paling tinggi adalah untuk set 2. Makanya kadar tindak balas untuk set 2 adalah paling tinggi lah. So among all of the graph yang kita tengok tu, yang paling tepat adalah set B. So set B lah yang betul. Yang lain semua salah. Dan untuk soalan terakhir, 40. Pelajar 20 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk menyadur sudu besi menggunakan kuprum. Pelajar tersebut mendapati bahawa penyaduran tidak berjaya dilakukan. So ini adalah sejenis eksperimen electroplating yang di mana kita nak salutkan sudu besi itu dengan kuprum. Tapi kalau tengok dalam jadual ni adalah terdapat satu kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut adalah posisi ataupun position uh, sudu besi dengan kuprum. Sepatutnya sudu besi ini dijadikan sebagai katot, ya, sepatutnya jadi katot. Dan kuprum ni sepatutnya jadi anod. Tapi tengok dalam bateri tersebut, kuprum telah menjadi katot dan sudu besi menjadi anod. Maknanya tak bolehlah berlaku untuk proses ni. So, apa yang dapat dilakukan untuk memastikan penyaduran ini berlaku adalah untuk menukarkan kedudukan posisi ataupun kedudukan sudu besi dengan kuprum. So, maknanya sudu letak kepada tempat yang kuprum berada dan kuprum pula diletakkan pada kedudukan sudu besi tadi. Jadi, itu nombor 1. Yang kedua adalah untuk menggunakan voltan rendah. Kenapa perlu menggunakan voltan yang rendah? Kalau menggunakan voltan yang rendah, maknanya penguraian kuprum daripada anod akan menjadi lebih lama. Proses ini kalau dijalankan dengan lebih lama, dapatlah menyaluti sudu besi dengan layer kuprum yang lebih cantik ataupun lebih sekata. Kalau tak nanti terdapat sebahagian daripada sudu besi tersebut yang akan mempunyai kerupung lebih tebal dan yang sebelah lagi adalah lebih nipis sebab proses tersebut telah berjalan dengan cepat. So apa yang kita perlukan sekarang adalah untuk mengurangkan voltage supaya ion akan bergerak dengan lebih lambat dan penyaluran dapat dilakukan dengan lebih sekata pada sudu besi tersebut. Dan kalau tengok pernyataan yang dibagikan dalam 2 dan 4, kedua-dua tersebut adalah untuk mempercepatkan pergerakan ion pada sudu besi, which is something that we don't want lah. Sebab kalau dia mempercepatkan penggerakan ion, like I said just now, akan mempunyai ketidakseimbangan dalam layer kuprum yang akan berada pada permukaan sudu besi nanti. So, jawapan yang paling tepat untuk soalan nombor 40 ni adalah B, 1 dan 3. Alright, so ini adalah perbincangan untuk kertas 1, kertas percubaan Kelantan untuk tahun 2023